Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Malaysia bersedih, UPSI berduka. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan satu berita yang sangat menyentuh hati kita. Kemalangan bas melibatkan pelajar UPSI. 15 orang terkorban. Ada yang cedera, ada yang trauma. Tuan-tuan, isu ni bukan benda baru. Kita dah banyak kali dengar kes kemalangan melibatkan bas. Sama ada melibatkan pelajar, pekerja kilang dan juga melibatkan orang awam biasa. Tapi bila benda ni berulang-ulang, kita kena tanya soalan. Apa sebenarnya punca yang berlaku? Hari ini saya nak sembang tentang 3 perkara. Pertama, sikap pemandu. Kedua, struktur jalan. Dan yang ketiga, penguatkuasaan undang-undang. Jom kita kupas sama-sama. Perkara pertama yang kita kena bincang ialah berkenaan dengan sikap pemandu bas. Tuan-tuan, kita tak nak salahkan pemandu bas. Tapi apabila kes ini sentiasa berlaku, isu ini sentiasa timbul, kita tuan-tuan tak boleh nak tutup mata. Sebab apa? Sebab dekat luar sana ramai orang berkongsi tentang pengalaman-pengalaman dia orang naik bas. Ada duk cerita pemandu bawa laju. Ada duk cerita pemandu ni dia potong sesuka hati je kereta lain. Ada yang potong dekat double line. Ada yang mengantuk, ada yang penat. Statistik daripada Miro sendiri menunjukkan 80% kemalangan jalan raya ni berpunca daripada pemandu ataupun faktor manusia tu sendiri. Termasuk sikap cuai, mandu laju dan juga mengantuk. Kita tahu kerja pemandu bas ni dia bukan mudah. Dia orang ni kerja shift panjang. Ada yang kena kejar masa. Kadang-kadang tekanan daripada syarikat bas tu sendiri untuk cepat sampai. Terpaksa ambil banyak trip dalam masa satu hari. Tapi tuan-tuan, bila nyawa manusia ni atas tangan dia ni, benda ni bukan isu kecil. Benda ni bukan isu yang remeh. Kalau pemandu sendiri tak anggap tugas dia ni amanah yang besar, maka risiko kemalangan tu dia akan terus berlaku. Sebab itu syarikat pengendali bas ni juga kena mainkan peranan. Dia kena pastikan aspek keselamatan dan kebajikan pemandu itu diberikan perhatian. Kena tanya pemandu, sama ada pemandu ni, driver ni dia cukup rehat ke tidak. Ada tak buat check up rutin pemeriksaan kesihatan, sama ada kesihatan fizikal ataupun kesihatan mental. Pemandu ni stres ke, pemandu ini tekanan, depression dan sebagainya. Perkara ini syarikat pengendali kena maklum dan kena ambil perhatian terhadap pemandu dia. Kau bayangkan macam mana nak jaga 40 orang penumpang kalau diri sendiri tu dah tak cukup rehat. Okey, kita masuk poin yang kedua, iaitu berkenaan dengan struktur jalan. Tuan-tuan, banyak laluan dalam negara kita ni, terutamanya di kawasan berbukit. Macam Tanjung Malim, Cameron Highland, Genting Highland dan juga di kawasan Titiwangsa ni, dia satu dikira sebagai laluan yang berisiko tinggi. Jalannya sempit, berbengkang-bengkok, berlubang. Ini jalan-jalan yang dikategorikan sebagai berisiko tinggi. Mengikut data daripada JKR sendiri, ada lebih 5,000 kilometer jalan negeri dan jalan persekutuan yang berada di kawasan tanah tinggi, tapi kurang 30% sahaja yang ada sistem kawalan keselamatan. Maksudnya apa? Maksudnya 70% daripada jalan-jalan berisiko tinggi kawasan tanah tinggi ni tak cukup sistem keselamatan. Tak ada lampu jalan, guardrail tak ada, papan tanda pun tak ada, line jalan pun tak nampak. Bayangkan Jalan Raya Timur Barat, tempat aksiden bas pelajar UPSI ni, line jalan tu pun tak nampak. Kalau tengok kepada video kejadian tu, korang boleh tengok sendiri, line jalan itu pun dah tak nampak dah. Untuk makluman, jalan itu dibina pada tahun 1967, zaman Perdana Menteri yang pertama, Tunku Abdul Rahman. Dibuka pada tahun 1982, zaman Perdana Menteri yang keempat. Dan hari ini tuan-tuan, 2025, kita dah ada 10 orang Perdana Menteri. Tapi kualiti jalan tak ada banyak perbezaan. Sebab itu kita sarankan jalan raya yang menghubungkan negeri-negeri ni, macam Jalan Raya Timur Barat ini, yang menghubungkan Kelantan, Perak dan juga Kedah ni, seboleh-bolehnya buatlah 4 lorong. Janganlah buat hanya 2 lorong saja. Sebab jalan yang sama, ini jalan utama.
jalan yang sama dikongsikan antara kenderaan berat dengan kenderaan biasa, jalan pun dah tak elok dah. Kalau boleh lepas ni besarkan jalan kepada 4 lorong. Sebab jalan ni tuan-tuan, dia bukan soal keselesaan pengguna semata-mata, dia bukan soal pembangunan semata-mata, dia soal keselamatan. InsyaAllah kalau ada infrastruktur yang lebih baik, kita percaya banyak nyawa yang boleh kita selamatkan. Dan akhir sekali, bab ketiga iaitu berkenaan dengan penguatkuasaan undang-undang. Yang ini paling penting sekali. Dalam laporan SPAT yang lepas, yang sebelum ini, dinyatakan ada lebih 200 syarikat bas persiaran dan sewa khas tidak memiliki lesen secara sah ataupun melanggar syarat permit. Tapi pada masa yang sama, syarikat ini masih lagi beroperasi. Tahun 2022 pula, JPJ keluarkan lebih 10,000 saman terhadap pemandu kenderaan berat, termasuk bas, atas pelbagai kesalahan. Antaranya memandu laju, tak ikut laluan dan sebagainya lah. Tapi sebenarnya persoalannya, berapa banyak syarikat yang benar-benar diambil tindakan serius? Sama ada lesen digantung ke, permit ditarik balik ke, ataupun hanya sekadar amaran bertulis semata-mata. Teknologi pun ada, contohnya sistem GPS fleet tracking yang boleh pantau kelajuan dan lokasi bas secara real time. Tapi masalahnya ramai syarikat yang tak gunalah. Sebab apa? Sebab kononnya mahal, kosnya tinggi. Dan yang terbaru, Menteri Pengangkutan pun dah umum, kerajaan wajibkan kenderaan-kenderaan berat ini, sama termasuk bas ekspres dan juga lori, pasang speed limiter. Speed limiter ni dia boleh cut kelajuan bila dah capai satu had yang dibenarkan. Contohnya kalau dah lebih 90 km, dia terus cut speed kelajuan tu. Dan kita sangat-sangat berharaplah tindakan kerajaan ini ada kesan dia. Maknanya bila ada speed limiter ni, kenderaan berat ke, bas ekspres ke, lori ke apa, dia tak boleh lagi nak bawa laju. Penguatkuasaan ni tuan-tuan, dia bukan sahaja kepada pemandu, tapi juga kepada syarikat dan juga pihak-pihak yang lain yang bertanggungjawab lah. Kalau semua orang nak lepas tangan, siapa yang jadi mangsa? Kita juga tuan-tuan, rakyat yang jadi mangsa. Akhir kata, kemalangan ini bukan hanya salah satu pihak, tapi dia satu bentuk kombinasi sistem, sikap dan juga penguatkuasaan. Kalau kita tak ubah semua benda ni, kemalangan macam ni akan terus berlaku. Hari ini pelajar opsi, esok lusa kita tak tahu siapa. Na'udzubillah lah kalau berlaku dekat kita, kanak-beranak kita, na'udzubillah, kita tak jauh. Kepada pihak berkuasa, tolong ambil serius. Kepada syarikat pengendali, utamakan keselamatan. Kepada pemandu, ingatlah nyawa di tangan anda. Jangan tunggu nyawa nak melayang baru kita nak bertindak. Kalau korang rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan juga share, subscribe channel ni dan komen apa pandangan korang. Sama-samalah kita menjadi satu masyarakat yang peka dan juga bertanggungjawab. InsyaAllah kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.